Kamu tahukah apa beza Abang Jo dan beliau Haji G dalam mengurus jalan raya di kawasan pedalaman? Sini aku kasih tahu kamu. Di Sarawak, Premier Abang Jo ambil alih Jalan Balak dan dinaik taraf jadi jalan raya untuk kegunaan rakyatnya. Beliau melihat kesengsaraan rakyat terutama di pedalaman Sarawak yang terpaksa melalui Jalan Balak dan membahayakan nyawa mereka. Kini rakyat di pedalaman Sarawak boleh menarik nafas lega apabila Jalan Balak bakal dinaik taraf menjadi jalan raya tanpa tol dengan menggunakan 100% duit kerajaan negeri Sarawak. Hebat kan Abang Jo, bukan saja pandai cari duit untuk negerinya, bahkan bijak menggunakan duit kerajaan negeri untuk membina infrastruktur untuk kepentingan dan keselesaan rakyat. Dan bukannya hanya sekadar angka untuk dibanggakan tanpa sebarang manfaat mutlak kepada rakyat dan negeri. Tapi di Sabah ni kan, lain sedikit. Konsesi dan juga kontraktor penyelenggaraan yang telah dilantik. Setakat ini prestasi mereka adalah dalam kadar yang memuaskan. Kepada Menteri Kerja Raya, melalui jawapan YB Menteri tadi, sisi soal jawab, prestasi konsesi penyelenggaraan jalan memuaskan. 3 kali saya sebut ni. Saya ingin minta duit beribu lemon, tapi mau buat jalan raya pun kanak minta dana dari kerajaan pusat. Ada jalan raya cantik-cantik di pedalaman Sabah pun, tapi hujung-hujung yang guna itu jalan, semua lori balak saja sampai itu jalan rusak dan bucur sana sini. Kenapa jadi begitu? Sebab pemimpinnya yang bermentaliti tahi palat. Tokek balak lebih diberi keselesaan menggunakan jalan raya berbanding rakyat. Kamu tengoklah jalan di Pensiangan tu, berapa banyak sudah nyawa melayang kerana jalan berlubang dan jalan mendap gara-gara lori balak, tapi apa kerajaan buat? Ya betul dorang baik pulih, tapi lepas seminggu berlubang lagi balik. Mana tidak berlubang, kalau nilai projek baik pulih itu jalan sepatutnya 100 juta. Hujung-hujung hanya tinggal 40 juta. Hancur bah ni Sabah gara-gara ni manusia semua. Kamu punya beliau kesayangan Haji G tu, bukan main lagi umum rizab negeri meningkat berbilion-bilion ringgit. Tapi mau tampal lubang atas jalan raya pun mau tunggu peruntukan kerajaan pusat. Hujung-hujung, rakyat kena tunggu juga ada. Yang berhormat mati langgar lubang baru satu Sabah ni, lubang kanak tampal sekali dengan lubang kubur yang berhormat. Laluan ini penghubung utama penduduk Kampung Keningau, Nabawan, Sepulut dan Kalabakan ke Tawau. Namun sejak setahun lalu, jalan raya ini semakin hancur akibat digunakan lori yang mengangkut balak lebih muatan. Paling ketara, laluan sepanjang 4 km ini yang berlubang di sana-sini sehingga meresahkan penduduk. Akibat jalan raya yang tidak sempurna, ia sering menjadi punca utama kemalangan. Ini semua tai palat punya